Alhamdulillah, syukur ya Allah. Aku masih hidup. Dapat melihat sana, melihat sini, dapat sedut udara segar. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya bagimu, Tuhan sekalian alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua sihat? Ustaz dan ustazah pun sihat? Alhamdulillah. Jom kawan-kawan, kita memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kawan-kawan, rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Maksud beriman kepada Allah ialah membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, pentadbir sekalian alam ini dan yang berhak untuk disembah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Maksudnya, dan aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Hadirin hadirat sekalian, ayat ini jelas menunjukkan bahawa kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti Allah itu ada? Alam semesta yang tercipta indah ini menunjukkan bahawa ada yang Maha Berkuasa dan Maha Esa. Kawan-kawan, ada nampak angin? Tidak kan? Walaupun kita tidak nampak angin, tetapi kita boleh merasai kehadiran angin dengan rasa nyaman dan sejuk. Alhamdulillah, sejuk dan nyamannya angin di pantai ni. Begitulah Allah. Walaupun kita tidak nampak Allah, tetapi Allah itu wujud dan tidak pernah mengantuk mahupun tidur. Kita hendaklah takut kepada Allah dengan melaksanakan suruhannya dan tinggalkan larangannya. Bersyukurlah dengan nikmat iman yang ada pada kita. Rasulullah SAW dan para sahabat begitu tabah dan berani dalam menyampaikan dakwah sehingga tersebar ke seluruh alam ini. Darahmu menjadi sumbu pelita iman, Sumayyah kaulah lambang wanita solehah, tangan yang disangka lembut menghayun buayan, menggoncang dunia mencipta sejarah. Ya kawan-kawan, siapakah wanita pertama yang syahid? Ya, betul tu, Sumayyah binti Khayyat. Kisah pengorbanan Sumayyah yang mempertahankan kalimah Allah yang sungguh menyayat hati kita semua. Sumayyah dijemur di tengah padang pasir yang panas, disiksa dengan kejam tanpa belas kasihan. Allahu Rabbi. Sumayyah, sekarang siapa yang lebih berkuasa? Aku atau Tuhan Muhammad? Ahad, Ahad, jawab Sumayyah dengan berani. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Maksudnya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Namun alangkah sedihnya kita pada hari ini. Gejala murtad makin berleluasa. Pemikiran liberal kian membara. Bahkan ada yang berani merendahkan kalimah Allah seperti kes penjualan stokin yang tentera kalimah Allah. Astaghfirullah. Oleh itu kawan-kawan, marilah kita mempertahankan iman dan akidah agar Islam terus dijunjung tinggi di seluruh alam ini. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ingat saudara-saudari, Islam itu mulia dan tidak ada yang pernah mengalahkan kemuliaannya. Perintah Allah wajib laksanakan. Nabi Muhammad sebaik ikutan. Akidah Islam perlu dimampankan. Segala larangan dihampiri jangan. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.